Sklerosis berbilang ialah gangguan neurologi kronik progresif dicirikan oleh episod berulang, relapse dan pemulihan sementara remisi. Relapse ialah satu keadaan di mana pesakit mengalami simptom seperti kebas pada kedua-dua belah kaki atau kelemahan pada kedua-dua belah kaki, gangguan penglihatan dan ketidakseimbangan semasa berjalan dan sebagainya. Kebanyakan simptom ini biasanya berlanjutan lebih daripada 24 jam dan sekurang-kurangnya perlu ada jarak masa beberapa bulan sebelum kita mengalami relapse kedua. Hanya selepas itu barulah kita boleh mendiagnosis secara klinikal bahawa pesakit mengalami apa yang dipanggil sebagai multiple sclerosis yang berbeza secara klinikal. Tetapi apabila pesakit datang buat kali pertama, kita tidak boleh mendiagnosis ini sebagai pasti klinikal hanya berdasarkan simptom sahaja. Sebab itulah anda memerlukan penyiasatan. Kini dengan kemajuan teknik MRI terkini termasuk MRI kontras dan MRI 3 Tesla, di mana kita juga boleh mengesan plak yang lebih kecil, kita kini mampu mendiagnosis multiple sclerosis walaupun dengan sindrom terracing secara klinikal di mana hanya terdapat satu simptom terracing. Dan dalam MRI ini terdapat pelbagai teknik yang digunakan termasuk image T1, T2, flare dan juga image yang dipertingkatkan dengan kontras. Dan berdasarkan itu, ciri-ciri lesi di dalam otak serta jenis lesi di dalam otak, kita boleh membezakan multiple sclerosis daripada keadaan lain. Selain daripada MRI, kita juga perlu menggunakan apa yang dipanggil sebagai analisis cecair cerebrospina, di mana kita perlu bergantung bukan sahaja kepada analisis rutin tetapi juga kepada apa yang dipanggil jalur oligoklonal. Jika jalur tersebut meningkat dan terdapat perubahan pada MRI, maka kemungkinan besar ia adalah multiple sclerosis. Dan kita juga mempunyai ujian tambahan lain seperti potensi evoked visual, potensi evoked deria, dan potensi evoked auditory batang otak yang perlu ditambah sebagai kriteria sokongan. Namun, MRI dan analisis CSF menjadi alat penyiasatan utama dan selain itu, kita juga memerlukan beberapa ujian darah untuk menyingkirkan keadaan lain yang boleh menyerupai multiple sclerosis.